Okey. Ikan yang ketiga. Bulan puasa. Bulan puasa bukan penghalang untuk kita cari strike ataupun untuk memancing. Sebab zaman sekarang ni kita memancing pun kita dah cari duit. Kita cari duit dengan affiliate ke, dengan macam-macam. Jangan anggap itu adalah beban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita is ramaita walakin Allah ramai. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ada dua lagi. Oh Allah. Tak lekat, geng. Alhamdulillah. Lekat terus. Ikan apa ni? Allah, kena mata. Aduh. Ikan pecat. Oh, lama aku cari ikan pecat ni. Baru jumpa balik ikan pecat ni. Okey guys, strike menggunakan SP Tachi Razzo. Tachi Razzo yang ni 8 cm dan dia punya berat dalam 3 gram macam tu. Okey, kita cuba cari strike yang kedua. Oh, strike lagi, geng. Oh, sama juga, pecat. Oh, alhamdulillah, geng. Strike yang kedua dengan menggunakan SP daripada jenama Tachi Razzo. Oh, okey. Ikan yang ketiga. Okey, geng. Ikan yang ketiga menggunakan SP daripada Tachi Razzo. Ikan sama juga. Ikan pecat. Ini bukan haruan Ini ikan pecat dah panggil. Haruan. Oi, pecah lagi. Oi, pecah lagi. Pecah lagi. Wih, lubuk dia ke ni? Ya betul. Pecah kan? Ikan pecah kan? Ikan pecah.
Aku panggil ikan pecat. Kalau ke tempat korang aku tak tahu. 4 ekor hari ni. Tak sampai sejam. Tak sampai sejam. Strike 4 ekor. Menggunakan SP Tachi Razor. SP Tachi Razor. Yang aku pakai ni warna putih. Dan hook aku pakai ni daripada jenama Red. Yang ni 5 pieces kan. Yang ni saiz 1. Seeloknya korang ambil saiz 2 lah kalau korang nak pakai.